Selamat kembali semua. Okey, hari ni kita nak kupas satu topik yang memang boleh jadi mencabar. Alam remaja untuk anak-anak dalam spektrum autism. Ia macam satu perjalanan yang penuh liku, tapi jangan risau. Kalau kita ada peta yang betul, insya-Allah kita boleh laluinya. Okey, kita mulakan dengan satu cerita. Kenali Alex. Bila orang cakap dia akan lalui lonjakan tumbuh saran, apa yang dia bayangkan? Dia bayangkan baju dia tiba-tiba koyak rabak. Mungkin kita rasa kelakar kan? Tapi sebenarnya, ini bagi kita satu gambaran yang sangat jelas tentang cara pemikiran mereka yang literal. Mereka faham dunia ni secara konkret, secara logik. Dan bila kita faham benda ni, barulah cara kita berkomunikasi dengan mereka jadi lebih efektif. Sekarang, kita tengok pula kisah Madison. Pengalaman dia sangat berbeza. Peralihan ke alam remaja bagi Madison mencetuskan satu krisis. Daripada seorang budak yang tenang, yang ikut peraturan, tiba-tiba dia jadi cepat marah sampai pukul adik-beradik. Puncanya, rupanya, ia permulaan OCD, gangguan obsesif kompulsif, yang jadi lagi teruk bila hormon akil balik datang melanda. Ini menunjukkan macam mana pergolakan dalaman boleh melimpah keluar jadi tingkah laku yang drastik. Jadi kita ada kisah Alex dan Madison. Dua cerita, dua laluan yang sangat berbeza masa remaja. Ada yang laluinya sebagai satu fasa pertumbuhan, belajar benda baru. Tapi untuk yang lain, ia boleh jadi satu zaman pergolakan yang amat hebat. Memang tak ada satu pengalaman yang sama untuk semua orang. Jom kita bandingkan dua laluan ni. Laluan Alex, macam yang kita nampak, lebih kepada menguruskan perangai unik dia dan rasa cemas sambil dia jadi lebih matang. Tapi laluan Madison pula tunjukkan macam mana faktor biologi, terutamanya hormon, boleh buat keadaan psikiatri yang dah sedia ada tu jadi makin teruk dan akhirnya membawa kepada huru-hara. Penting sangat untuk kita tengok lebih jauh daripada tingkah laku tu sendiri dan cuba faham apa sebenarnya puncanya. Jadi apa sebenarnya yang jadi kat dalam badan mereka ni? Okey, jom kita buka bonet enjin dan tengok apa yang berlaku dari segi biologi, apa yang memacu semua perubahan dramatik ni. Kita mulakan dengan kimia otak dan badan. Okey, salah satu benda paling penting yang kajian jumpa ialah ramai remaja dalam spektrum ni badan mereka sentiasa dibanjiri dengan hormon stres iaitu kortisol. Cuba bayangkan anda sentiasa rasa macam dalam mod lawan atau lari. Setiap masa, patutlah kan? Benda yang kita rasa kecil pun boleh cetuskan reaksi yang sangat besar pada mereka. Keadaan stres yang tak henti-henti ni akan membawa kepada sesuatu yang pakar panggil disregulasi. Ini perkataan penting. Maksudnya apa? Maksudnya, tindak balas atau tingkah laku yang tak sepadan dengan situasi. Contohnya, marah meletup-letup sebab benda kecil. Penting untuk faham, ini bukan perangai tak elok, tapi ini adalah tanda sistem saraf mereka dah terlampau sarat, dah overload. Dan, kesan biologi ni bukan setakat emosi je tahu. Ada satu lagi risiko yang sangat serius tapi ramai terlepas pandang yang semua ibu bapa perlu tahu. Akil balik boleh jadi pencetus sawan. Ya, sawan, walaupun anak anda tak pernah kena sebelum ni. Tengok nombor ni. Kajian tunjukkan antara 22 hingga 38% individu dalam spektrum mereka dapat sawan pertama kali masa remaja. Itu maknanya lebih dari seorang dalam setiap 5 remaja. Angka ni agak menakutkan dan ia betul-betul tunjukkan betapa pentingnya untuk kita sentiasa berwaspada. Dan ini yang paling penting, sawan ni tak semestinya macam dalam drama TV yang kejang-kejang tu. Kadang-kadang ia senyap. Jadi kena perhatikan tanda-tanda tersembunyi ni. Contohnya tiba-tiba jadi lebih agresif atau lebih banyak disregulasi atau prestasi kat sekolah tiba-tiba merosot. Semua ni boleh jadi petunjuk ada aktiviti sawan. Kalau nampak tanda-tanda ni, cepat-cepat bincang dengan doktor. Okey, kita dah tengok ribut dalaman dari segi biologi. Sekarang, jom kita tengok pula cabaran dari luar. Sebabnya pada masa yang sama badan mereka bergelora, dunia sosial remaja ni pula jadi macam satu labirin yang makin lama makin kompleks. Bagi remaja neurotipikal atau remaja biasa, mereka ni macam ada satu GPS sosial dalam diri. Satu intuisi semula jadi yang bantu mereka faham selok-belok persahabatan, perhubungan dan siapa kawan siapa. Tapi, untuk ramai remaja dalam spektrum, GPS tu macam rosak. Atau tak ada langsung. Cuba kita bayangkan betapa keliru dan cemasnya keadaan tu. Isunya bukan mereka tak nak berkawan, tapi mereka tak faham peraturan-peraturan sosial yang tak tertulis tu, yang orang lain macam tahu secara automatik. Ini yang buat mereka rasa sangat terasing. Benda ni ada kaitan dengan satu konsep penting yang dipanggil teori minda.
Senang cerita, ia adalah kebolehan kita untuk faham yang apa yang kita fikir dan rasa tak sama dengan apa yang orang lain fikir dan rasa. Bagi kebanyakan individu dalam spektrum, kebolehan ini tak datang secara semula jadi. Jadi, berinteraksi dengan orang lain tu ibarat macam cuba baca buku dalam bahasa yang kita tak faham. Okey, ini membawa kita kepada satu perbezaan yang sangat-sangat penting. Tingkah laku yang berulang-ulang memang sebahagian daripada ciri autism. Tapi, kadang-kadang apa yang nampak macam tu sebenarnya adalah simptom OCD, iaitu fikiran yang mengganggu yang memaksa mereka buat sesuatu berulang kali. Penting sangat untuk kita tahu beza antara dua ni, sebab cara nak bantu dan sokongnya pun berbeza. Okey, kita dah bincang banyak pasal apa dan kenapa. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling penting. Macam mana? Macam mana kita sebagai ibu bapa boleh bantu? Nah, ini dia kit peralatan proaktif untuk anda. Perkataan kuncinya di sini ialah persediaan. Kita takkan tunggu ribut dah datang baru nak betulkan bumbung kan? Sama juga dengan akil balik. Masa terbaik untuk mula bersedia untuk bina asas yang kuat adalah masa pra-remaja lagi, sebelum awan pertama mula kelihatan. Salah satu alat yang paling power dalam kit ni ialah cerita sosial. Ia simple tapi sangat berkesan. Caranya, anda cipta satu cerita pendek tentang satu situasi baru. Contohnya, macam mana nak mula borak dengan kawan waktu rehat. Lepas tu, letak gambar anak anda sendiri dalam cerita tu. Dan akhir sekali, berlatih sama-sama. Ia macam latihan praktikal untuk kehidupan sebenar yang boleh bina keyakinan mereka sikit demi sikit. Selain tu, anda juga kena bina sistem sokongan yang kuat. Pertama, jumpa doktor dan dapatkan satu baseline kesihatan sebelum akil balik bermula. Kedua, sentiasa perhatikan walaupun perubahan kecil dalam tingkah laku. Ketiga, cari profesional yang betul-betul faham keluarga anda. Dan yang terakhir dan mungkin yang paling penting, belajar untuk memaafkan. Akan ada hari yang susah. Maafkan anak anda dan yang paling penting, maafkan diri anda sendiri juga. Okey, kita dah cakap banyak pasal cabaran kan? Sekarang, penting untuk kita pandang ke hadapan. Sebab di sebalik ribut alam remaja ni, sebenarnya ada harapan yang sangat besar. Dan harapan ni disokong oleh sains untuk satu masa depan yang lebih cerah. Tengok ni, ini fakta yang sangat menarik. Otak kita tak berhenti berkembang pada umur 18 tahun tau. Bahagian otak yang kawal pertimbangan dan keputusan, iaitu korteks prefrontal, sebenarnya terus matang sampai kita umur lewat 20-an. Apa maksudnya? Maksudnya, cabaran yang kita nampak hari ini, itu bukan penamatnya. Masih ada banyak sangat ruang dan potensi untuk mereka terus berkembang. Dan ini sangat penting untuk kita ingat. Pemahaman sains tentang autism sentiasa berubah. Kajian-kajian lama mungkin nampak macam suram, tapi kajian-kajian terkini bagi kita banyak sebab untuk rasa optimis tentang potensi jangka panjang anak-anak kita. Contohnya, ada satu kajian penting pada tahun 2016 yang jumpa sesuatu yang, menakjubkan. Ada sesetengah kanak-kanak yang didiagnosis dengan autism, bila mereka dewasa, mereka tak lagi memenuhi kriteria diagnosis tu. Ini bukan bermakna autism tu sembuh, tak. Tapi ia bermakna dengan sokongan yang betul, kemahiran mereka boleh berkembang sampai ke tahap cabaran-cabaran tu jadi kurang ketara, membolehkan mereka untuk hidup berdikari dan berjaya. Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Alam remaja ni memang boleh rasa macam satu ribut yang kita kena tempuh. Tapi, apa kata kalau kita cuba ubah cara kita pandang? Macam mana kalau kita beralih daripada sekadar cuba bertahan kepada meraihkan perjalanan yang unik dan hebat ini? Meraihkan kekuatan minda mereka yang sedang berkembang mengikut acuan mereka yang tersendiri.